Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulakan bicara dengan sebuah pantun teka-teki. Burung merpati terbabalayang hingga sebentar di dahan sana. Aku kecil bukan sebarang, membantu merasa semua rasa. Siapakah aku? Cubalah teka. Ya, betul. Jawapan dia ialah lidah. Walaupun lidah kecil, lidah ialah anugerah Allah yang sangat hebat kerana membolehkan kita menikmati pelbagai rasa setiap hari. Nama saya Nur Aida Hana binti Muhammad Hafiz Al-Fatah. Saya berusia 8 tahun dan merupakan wakil dari Sekolah Kebangsaan Pagar Bersih Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 7008. Hari ini saya ingin berkongsi tentang topik kegemaran saya iaitu dunia rasa. Daripada buku ensiklopedia Tubuh Manusia, topik ini menceritakan tentang lidah, salah satu nikmat Allah yang sangat istimewa. Tahukah kawan-kawan, walaupun lidah kecil, fungsinya sangat besar. Lidah membantu kita merasa makanan, bercakap dengan jelas dan menikmati pelbagai jenis makanan setiap hari. Tanpa lidah, kita tidak dapat membezakan sama ada makanan itu sedap atau tidak. Menurut buku ini, lidah mempunyai 4 jenis rasa iaitu manis seperti gula-gula, masin seperti garam, masam seperti lemon dan pahit seperti kopi. Semua rasa ini dapat dikenal pasti melalui ribuan tunas rasa yang terdapat pada lidah kita. Selain merasa makanan, lidah juga membantu kita bercakap dengan lidah. Kita boleh menyebut huruf, membaca, bernyanyi dan berbual dengan keluarga serta rakan-rakan. Tahukah kawan-kawan, lidah juga bekerja sama dengan hidung. Sebab itulah apabila kita sesama dari makanan terasa kurang sedap kerana dia bau tidak dapat membantu lidah mengenal rasa dengan baik. Kita juga perlu menjaga kesihatan lidah. Antara caranya ialah menggosok gigi setiap hari, bersihkan lidah, minum air yang cukupi, mengurangkan makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas. Apabila lidah sehat, kita dapat menikmati makanan dengan lebih baik. Daripada buku ini, saya belajar bahawa lidah ialah amanah daripada Allah. Oleh itu, kita hendaklah bersyukur menjaga kesihatan dan menggunakan lidah untuk bercakap dengan sopan, jujur dan berhemah. Sebelum saya mengakhiri bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Nikmat lidah, marilah kita syukur. Gunakan selalu dengan kebaikan. Kesimpulannya, dunia rasa sangat menarik kerana mengajar kita tentang fungsi lidah dengan gambar yang cantik, bahasa yang mudah dan fakta yang menyeronokkan. Sebagai wira buku cilik, saya yakin bahawa buku ensiklopedia Tubuh Manusia akan membantu kita mengenali kehebatan ciptaan Allah. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak ilmu yang kita perboleh. Buku ialah sahabat baik kita. Marilah kita membaca, meneroka dan menghargai setiap nikmat Allah yang kurniakan. Sekian, terima kasih.